Ustaz dah ready ke? Kalau Ustaz dah Ya, ready, kita okey. terus mula kan? Okay. Okay, Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu kelas kita pada pagi ini dengan suratul Fatihah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah masih lagi berikan kita peluang untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada 18 Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah, dah 17 hari dah kita berpuasa dan moga-moga juzuk 18 yang kita akan baca pada hari ini kan, kita akan tilawah dan sebagainya. Dan kita akan tadabbur. Moga-moga memberikan kita sinar ataupun memberikan kita kelegaan kepada jiwa kita, kekuatan pada hati kita insya-Allah melalui tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Kita tak lama lagi insya-Allah akan memasuki 10 akhir Ramadan kan. Dah tak lama sangat dah, tak lama dah. 19 esok malam tu dah mula 20 Ramadan dah kan. Jadi dah tak lama dah. Dan semalam alhamdulillah kita menyambut peringatan peristiwa nuzul Al-Quran kan. Alhamdulillah. Dan hari ini Alhamdulillah kita bawakan seorang ustaz yang akan membimbing kita, akan memberikan pencerahan kepada kita insya-Allah tentang bagaimana nak buat persiapan ataupun persediaan untuk kita sama-sama menyambut 10 akhir Ramadan. Okay? Sebelum kita pergi lebih lanjut, sudilah untuk saya kenalkan dahulu ustaz kita. Okay? Ustaz. Okay, Ustaz, nama penuh beliau Muhammad Fahmi bin Rusli. Okay, Muhammad Fahmi bin Rusli. Biasanya orang panggil Ustaz Fahmi Rusli. Kan? Ijazah Sarjana Muda Syariah Fiqh dan Usul Fiqh di University Al-Bait di Mafraq, Jordan. Okay, Ustaz lepasan daripada Jordan. Dan Ustaz sekarang sebagai pegawai Hal Ehwal Islam di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Okay, Alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan semua, Ustaz pun ada menulis satu buku kan. Tak tahulah mungkin lebih buku yang Ustaz tulis. Yang buku yang saya ada yang karya Ustaz adalah buku 34 seni kemustajaban doa. Okey. Mencapai kemustajaban doa. 34 seni. Boleh dapatkan insya-Allah. Lepas ni kita akan share lah bagaimana nak dapatkan buku Ustaz. Dan kalau boleh nak dapatkan kat luar sana pun insya-Allah boleh manfaatkan insya-Allah. Okey. Untuk pengetahuan semua, hari ini adalah sesi My Tadabbur Time yang kelima. Okey. Kita akan ada satu lagi sesi pada hari Ahad ini yang terakhir kan untuk My Tadabbur Time pada tahun ini. Alhamdulillah. Dan mungkin boleh sahabat-sahabat di Facebook saya raikan sahabat-sahabat di Facebook semua dah 100 orang. Alhamdulillah. Mungkin akan ada lagi yang akan masuk. Terima kasih Puan Nurul Ain, okay? Puan Cahaya Nusaibah, Puan Hafizah, Puan Asia. Mungkin boleh catat di ruangan komen anda sedang menonton daripada mana insya-Allah. Kalau live sebelum ni ada yang daripada luar negara ada daripada Qatar, ada daripada Moskow pun ada kan, daripada Singapura, Brunei. Alhamdulillah. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita teknologi yang merentas sempadan ni kan untuk kita menuntut ilmu. Alhamdulillah. Mungkin boleh komen di ruangan komen, sudi-sudilah share kan anda bersiaran daripada mana insya-Allah. Ustaz pun ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang tentang persiapan 10 akhir Ramadan. Okey. Dan saya alu-alukan kepada para peserta untuk bertanya soalan di akhir nanti. Jangan jangan type lagi soalan tu supaya tak ketinggalan. Soalan tu akan naik ke atas komen. Saya akan buka sesi Q&A nanti di akhir nanti insya-Allah. Kita beri dulu masa untuk Ustaz penjelaskan insya-Allah. Puan Iksum daripada Brunei, Puan Mariam daripada Ceras, Puan Ruby alhamdulillah, Puan Fadilah daripada Skudai ke? Ada daripada Johor, Nilai, Ipoh, masya-Allah, alhamdulillah daripada Singapura Puan Aziah, alhamdulillah. Puan Nur Aini juga daripada Singapura, okey. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Okey, jadi saya rasa tak ada tak nak melengahkan masa sebab kita mula pun lewat dah sikit tadi. Kita berikan masa kepada ustaz untuk ustaz mengulas topik ini insya-Allah. Dan cuba saya nak ingatkan juga bagi yang belum mendaftar menjadi peserta My Tadabbur Time ni, um,
boleh daftar di ruangan komen tu ada link link untuk apa My Tadabur Time untuk program ni lah. Kalau siapa yang mendaftar tu kita akan hantar recording insyaAllah, dan jika ada nota untuk siri-siri sebelum ni pun kita akan berikan kepada para peserta yang mendaftar lah. InsyaAllah. Bagi yang belum daftar boleh tekan link tu dan masukkan nama dan email. Nanti kita akan hantar recording tu ke email masing-masing insyaAllah. Okey, terima kasih semua yang hadir, 106 orang. Alhamdulillah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya jemput Ustaz Muhammad Fahmi untuk berkongsi dengan kita semua tips ataupun persiapan memburu 10 akhir Ramadan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama berkumpul dalam majlis ilmu yang dijalankan secara dalam talian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustazah Nik Fatimah selaku moderator atau pengacara majlis kita pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Mutiara Tadabbur kerana kesudian menjemput dan menerima saya untuk menyampaikan perkongsian pada pagi ini. Dan tidak dilupakan kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan yang turut menyertai pengajian kita ini di Facebook, di dalam talian. Saya harap mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat dan al-afiah dan dapat beribadat dalam baki-baki daripada Ramadan ini dengan terbaik insya-Allah. Allahumma amin. Tajuk kita pada pagi ini adalah memburu atau persiapan memburu 10 akhir Ramadan. Persiapan memburu 10 akhir Ramadan. Sedar tidak, sedar yang kita sekarang ini telah memasuki hari yang ke-18 daripada bulan Ramadan 1446 Hijrah ini. Ini bermakna lebih kurang 11 hari sahaja lagi kita akan berada di dalam bulan Ramadan. Lebih kurang 11 hari sahaja lagi kita akan berada di dalam bulan Ramadan ini. Dan kalau kita meneliti beberapa riwayat-riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada Quran sebagai contoh, banyak yang menceritakan kepada kita bahawasanya amalan tu akan dikira berdasarkan penghujungnya. Amalan akan dikira berdasarkan penghujungnya. Dia macam kehidupan kita juga. Hidup kita ni ada bidayah, ada permulaannya, dan kita akan ada penamatnya, iaitu pada hari kita mati nanti. Jadi kehidupan kita tidak dikira berdasarkan awal hidup. Sebaliknya kehidupan kita akan dinilai, dihitung dan dikira berdasarkan penghujung kehidupan kita ini. Sebab itu dahulu saya pernah dengar satu kuliah, yang mana dalam kuliah tu ada satu orang penceramah di Arab Saudi ditanya satu soalan. Bolehkah pelaku dosa besar menjadi ulama besar? Tengok soalan dia. Bolehkah pelaku dosa besar menjadi ulama besar? Maksudnya, kalaulah semasa dia muda, dia ni orang yang jahat, yang suka buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Tetapi di akhir hayat dia ataupun di hujung usianya, adakah dia boleh berubah menjadi ulama besar? Maka jawapan daripada penceramah tersebut pada saya menarik. Dia kata, sebenarnya tidak ada masalah dan tidak ada halangan. Kalau kita teliti kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ni awal usia mereka ada yang kufur, ramai yang kufur pun sebenarnya. Para sahabat ni awal-awal usia mereka ramai yang tidak beriman pun kepada Nabi. Bahkan awal-awalnya ramai yang menjadi musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita maklum seperti Umar bin Al-Khattab, Jubair bin Mut'aim, Abu Sufyan dan seumpamanya, yang mana mereka asalnya keras terhadap Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya ketika mereka telah memeluk Islam, maka kita dapati yang Allah telah mengangkat darjat mereka setinggi-tinggi dan semulia-mulia. Jadi sebab itu kata Syekh yang menjawab persoalan tadi, kalaulah orang yang pernah kufur, orang yang pernah syirik kepada Allah, tapi kalau Allah nak bagi hidayah kepada dia, dia boleh menjadi sebesar-besar ulama seperti Umar bin Al-Khattab, maka apalah
jika dibandingkan dengan orang yang melakukan dosa-dosa seperti orang kata berzina, na'udzubillah, mencuri, minum arak dan seumpamanya, maka ini pun sebenarnya tak ada halangan dan kekangan untuk dia menjadi para ulama besar sebenarnya. Kalau ikutkan dosa syirik jauh lagi besar. Kemudian uh, penceramah tersebut, syekh tersebut, dia kongsikan satu kata-kata daripada Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia kata, Al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Ini kata-kata ni kita boleh hafal ni. Al-ibrah bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang diambil kira daripada kehidupan seseorang tu adalah pengakhiran hidupnya yang sempurna, bukan permulaan hidupnya yang penuh kekurangan. Kadang-kadang waktu belia, waktu remaja memanglah kita ada kekurangan. Orang kata nakal lah contohnya. Dia nakal, dia jahat, dia buat maksiat, dia susah nak dengar cakap ibu bapa dia sebagai contoh. Tapi bila dah ada satu turning point dalam hidup dia, dapat hidayah dan taufik daripada Allah, maka dia berubah menjadi baik. Maka kebaikan dia pada hujung usianya tu yang akan dikira. Jadi Ramadan macam tu. Ramadan ni dia ada permulaan. Mungkin pada permulaan Ramadan, kita ni ada kelemahan pada bab baca Quran, ada kelemahan pada bab salat tarawih, ada kelemahan dalam ibadat-ibadat sunat yang lain. Tapi di hujung Ramadan ni masih ada ruang dan peluang untuk kita cover balik kelemahan tu. Jangan sekarang ni kita lemah tak? Jangan sekarang ni kita kurang. Sebab kita khawatir masyarakat kita terbalik. Awal-awal dia semangat, hujung-hujung dia hilang semangat. Jadi sebab itu pada saya kita kena manfaatkan yang hujung-hujung ni apabila kita telah berada pada hari-hari akhir bulan Ramadan ini. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan dikira berdasarkan khatimah dia. Amalan dikira berdasarkan khatimah. Khatimah ni adalah penghujung atau penamat. Kalau baik penamat tu, maka baiklah kesimpulan amalan kita. Tapi kalau hujung tu buruk, maka na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita minta kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Dia bukan semata dalam kehidupan, dalam amalan pun sama. Sebab itu para ulama kita, mereka sangat menjaga, biarlah hujung-hujung amalan kita menjadi yang paling baik sekali. Macam hujung-hujung Ramadan pun sama, menjadi yang terbaik sekali. Itu sebagai muqaddimah. Yang kedua, apabila kita nak bicara tentang persiapan memburu 10 akhir Ramadan, soalan yang paling asas yang perlu kita jawab atau perlu kita kepada jawapan, bila bermula 10 akhir Ramadan ni? Ini menjadi satu persoalan penting. Bilakah bermulanya 10 akhir Ramadan? Baik, kita kata secara asas, maksimum hari dalam sebulan mengikut kalender hijrah ni hanya 30 hari saja. Kalender hijrah dia tidak ada 31 sebagaimana kalender Masihi. Masihi kita ada, boleh jadi 31 Ogos, boleh jadi 31 Januari, contoh, kita boleh ada. Tapi kalender hijrah, kita tak ada 31 Syakban. Tak pernah dengar benda tu. Tidak ada 31 Ramadan, dia tidak ada 31 Syawal walaupun orang kita raya dekat 60 hari Syawal. Maknanya 2 bulan dia raya. Jadi sebenarnya dia tidak ada istilah 31 Syawal, dia hanya ada 30 hari sahaja. 30 Syawal, 30 Rajab contoh, dia maksimum hari hanyalah 30. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata asyhru hakadha wa hakadha wa hakadha. Sebulan itu 10 10 10 kata Nabi dalam satu riwayat yang sahih. Nabi tunjuk tapak tangan Nabi ni, sebulan itu 10 10 10. Maknanya satu bulan maksimum 30 hari. Dan kiraan bulan dan kiraan hari dalam bulan dia bermula daripada awal. Maksudnya dia bermula daripada awal bulan. Maka contoh kita katakan, kalaulah Ramadan mempunyai 30 hari, maka kiraan dia hari yang pertama 1 hingga 10 Ramadan, maka itu adalah 10 yang pertama. 1 hingga 10 Ramadan itu adalah 10 yang pertama. Sebab dia bukan hari tak bermula dengan kosong. Kita tak kata hari ni kosong Ramadan ya. Kita tak kata, kita kata ini 1 Ramadan. Contoh. Jadi 1 hingga 10. Selepas itu 11 hingga 20, maka ini fasa 10 pertengahan. 11 hingga 20 Ramadan. Ini fasa 10 pertengahan. Yang tu adalah fasa 10 akhir Ramadan. Fasa 10 akhir Ramadan. Tetapi kadang-kadang matematiknya tidak begitu. Bila kita kata istilah 10 akhir ni maksudnya adalah 10 hari yang terakhir.
Contoh kalau kita katakan Ramadan tahun ni 1446 Hijrah hanya ada 29 hari sahaja. Hanya ada 29 hari sahaja. Maka kita katakan 10 akhir Ramadan tu boleh dikira apabila masuknya malam yang ke-20 Ramadan. Jadi kita kira lah malam 20, malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, malam 25, malam 26, malam 27, malam 28, malam 29. Jadi 10 hari cukup lah. Sebab kalau Ramadan hanya ada 29 hari sahaja untuk tahun ni, katakanlah begitu. Jadi 10 hari tu maka dikira daripada malam yang ke-20 Ramadan. Walaupun tadi kita kata malam 20 tu sebenarnya adalah uh, hari yang terakhir daripada 10 pertengahan. Tapi oleh kerana Ramadan hanya ada 29 hari sahaja, maka termasuk malam 20 Ramadan tu juga sebagai malam 10 akhir Ramadan. Sebab dia dikira sebagai hari-hari yang terakhir. Itu maksud dia. Tapi asasnya kalau Ramadan ada 30 hari, kita pecahkan 10, 10, 10, 1 hingga 10, 10 pertama. 11 hingga 20, 10 pertengahan. 21 hingga 30, 10 yang akhir. Maka malam 21 Ramadan adalah malam bermulanya 10 akhir Ramadan. Itu kita jelas. Tapi kalau Ramadan hanya ada 29 hari, maka dikira daripada malam yang ke-20 itu telah termasuk dalam 10 akhir Ramadan. Baik. Kemudian, apa persiapan dan persediaan kita? Sebab hari ini, sebagaimana yang Ustazah Nik tadi bagi tahu, hari ini kita berada pada 19 Mac bersamaan 18 Ramadan 1446 Hijrah. Malam ni kita akan memasuki malam yang ke-19 Ramadan. 19 Ramadan. Dan malam esok kita akan memasuki malam yang ke-20 Ramadan. Jadi kalau kita guna pandangan yang kedua yang saya kata tadi, maka malam esok telah bermulalah 10 akhir Ramadan. Malam esok telah bermulalah 10 akhir Ramadan jika kita mengira yang Ramadan hanya ada 29 hari pada tahun ini. Contohnya begitulah. Sebagaimana yang kita maklum, zaman Nabi dulu, Nabi berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Daripada 9 kali Ramadan yang Nabi sempat berpuasa, 8 daripadanya bulan Ramadan hanya ada 29 hari saja. 8 daripada itu. Maknanya Nabi pernah sekali sahaja berpuasa 30 hari Ramadan. Yang lain semua 29, 29, 29, 29. Begitulah mengikut sirahnya. Jadi kita kata kita dah berada dah dekat dah ni dengan 10 akhir Ramadan. Jadi apa persiapan kita? Jawapan saya, kita kena tengok kepada dua riwayat yang datang berceritakan tentang bagaimana keadaan Nabi SAW. Yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashar shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylah. Ini ada seorang sahabat yang menceritakan hadis sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashar, apabila masuknya 10 akhir Ramadan. Tengok, apabila masuknya 10 akhir Ramadan, ada tiga benda nabi buat. Tapi bukan hanya ini sahaja. Tiga ni disebut dalam hadis, tapi yang amalan lain disebut dalam hadis yang lain. Apa dia yang pertama? Syadda mi'zarahu. Nabi kita syadda. Syadda ni makna dia, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, syadda ni makna dia mengetatkan atau menguatkan. Mi'zar ni adalah orang kata tempat ikatan tu. Tempat ikatan kain. Tempat ikatan kain. Izar adalah kain. Izar ni adalah kain. Saya nak bagi tuan-tuan dapat gambaran. Orang lelaki, kalau ada di kita punya penonton ni orang lelaki kalau dia buat umrah dan haji, ketika dia berniat ihram, dia dituntut memakai kain ihram. Dan kain ihram orang lelaki ni ada dua helai sahaja. Yang pertama adalah menutup bahu ke bawah sampai ke paras pinggang tu. Yang tu namanya rida. Yang tu namanya rida. Kalau kain tu yang kita tutup daripada bahu sampailah ke bahagian pinggang tu, itu namanya rida. Manakala yang kedua adalah yang kita pakai daripada pinggang ke bawah, boleh jadi ke paras betis tu. Yang tu namanya izar. Yang tu namanya izar. Jadi izar ni, kalau orang Melayu ni mungkin dia boleh dapat gambaran kain plekat. Dia macam tu. Yang Rasulullah SAW ni dia pakai kain. Kan kain plekat kita kan ada bulat yang kita ikat tu, yang dekat pusat tu, yang kita ada macam bentuk gulung-gulung tu kan. Itu bagi orang lelaki lah. Jadi itulah mi'zar tu. Maknanya tempat ikatan tu Nabi ketatkan. Nabi ketat dan kuatkan. Ini memberi isyarat kepada kita kepada dua maksud. Yang mana dua maksud ni saya nukilkan daripada kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ibnu Qudamah dia berkata, yang
Maksud mengetatkan kain, maksud mengetatkan kain, sekejap, eh. Maksud mengetatkan kain ni ada dua pendapat, kata para ulama. Pendapat yang pertama, kata Ibnu Qudamah, kinayah antar kiljima, kinayah antar kiljima. Maknanya itu adalah bahasa kiasan kepada perbuatan Nabi yang meninggalkan hubungan suami isteri pada malam hari 10 akhir Ramadan. Kita maklum bahawasanya nas Quran jelas. Allah kata uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan buat kamu pada malam-malam puasa untuk bersama dengan isteri kamu. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Jadi maksudnya, bila Allah kata halal bersama dengan isteri pada malam puasa ni, kalau puasa tu sebulan, malam puasa 30 hari tu halal bersama dengan isteri. Tetapi apabila malam yang ke-20 Ramadan ke atas, Nabi SAW ni mengetatkan kainnya, maksudnya Nabi meninggalkan hubungan suami isteri pada malam-malam tersebut. Ini pandangan yang pertama. Bahawasanya maksud mengetatkan kain apabila masuk 10 akhir Ramadan, yang pertama adalah kiasan daripada meninggalkan hubungan suami isteri pada malam-malam yang 10 tersebut. Yang kedua, maksud syadda mi'zarahu itu adalah Nabi ijtihad. Maknanya ijtihad ni bersungguhnya Nabi dalam pelaksanaan ibadat. Bahawasanya kain yang tidak diikat ketat, susah untuk kita bersungguh dalam ibadat. Yalah, cuba kita buat gambaran kalau kain tu tak dibiar ketat. Macam mana nak solat 20 rakaat contohnya? Asal semayang je londi. Asal semayang je londi. Itu maknanya kalau kain tak diikat ketat. Jadi Nabi mengikat ketat tu isyarat kepada Nabi bersungguh dalam pelaksanaan ibadat. Dia sama ada dua maksud tadilah. Dan pada saya kedua-dua maksud tu boleh difahami dengan tepat hadirin sidang Jumaah. Bahawasanya betul apa kenyataan tersebut. Masuk 10 akhir Ramadan, Nabi ketatkan kain dengan dua makna yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Yang kedua, wa aiqadha ahlah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir Ramadan, baginda akan mengejutkan ahli keluarga baginda. Kalimah ahlahu ni boleh dipahami ahli keluarga. Walaupun sebahagian ulama kata ahlahu tu merujuk kepada isteri. Betul? Ada riwayat yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan ahlahu ni merujuk kepada isteri. Tapi kita boleh kembangkan istilah ahlu tu. Ahlu tu adalah keluarga. Boleh jadi anak-anak. Dan Nabi SAW sebenarnya ini tidak terkhusus pada 10 akhir Ramadan sahaja. Cuma Nabi nak mengajak ahli keluarga baginda turut sama menghidupkan malam-malam tersebut. Di sini isyarat kepada kita, ya Rasulullah ni adalah satu orang ketua keluarga yang bukan dia sahaja nak masuk syurga, dia nak keluarga dia semua masuk syurga menerusi pelaksanaan amal soleh. Jadi kita sebagai seorang ayah yang baik, sebagai seorang ibu yang baik, memang kita ni kemungkinan Allah bagi rezeki kita rajin beribadat. Tapi itu yang kita dapat. Sebab tu kita kata ibadat ni kita sahaja dapat benefitnya. Kalau menuntut ilmu, mengajar ilmu ni orang lain boleh dapat benefit. Tapi kalau kita mengajak ahli keluarga untuk sama-sama solat, itu kita pun akan dapat manfaat dan dia pun akan dapat manfaat dunia dan akhirat. Bahkan ini sebenarnya suruhan Quran. Allah suruh untuk kita kejut ahli keluarga solat. Dalam surah Taha hadirin sidang jemaah, Allah kata wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Allah kata. Kita biasa dengar ayat ni. Terjemahan dia. Perintahkan ahli keluarga kamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam pelaksanaan kita ke atas salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki daripada kamu. Nahnu narzukuk, kata Allah, kamilah yang bagi rezeki kepada kamu. Wal aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik hanyalah bagi golongan yang bertakwa. Di sini diikat kepada dua manfaat. Yang pertama, Allah perintah kepada Rasulullah untuk suruh ahli keluarga baginda salat. Allah perintah kepada Rasulullah untuk suruh ahli keluarga baginda salat. Yang kedua, Allah mendatangkan, Allah menyebutkan apa kelebihan salat, bahawasanya salat ni mendatangkan rezeki. Salat mendatangkan rezeki. Sebab itu Ibnu Katsir rahimahullah apabila dia tafsirkan ayat ni, dia kata apa? Dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim, dia kata idza aqamtas salata ataka rizqu min haitsu la tahtasib.
apabila kamu mendirikan salat, rezeki akan datang kepada kamu daripada jalan yang kamu tidak sangka-sangka. Jadi sebab itu, kita kena ambil manfaat daripada dua ayat ni. Yang pertama, kita kena ajak diri kita untuk solat betul. Dalam masa yang sama, ahli keluarga kita juga diajak untuk mendirikan solat. Yang berikutnya, kita kena faham bahawasanya kesan positif daripada pelaksanaan solat ni, Allah akan datangkan rezeki kepada kita daripada jalan yang kita tak sangka-sangka. Sebab itu Rasulullah kalau ada masalah keuangan, ada kelaparan, ada kesulitan, Nabi akan solat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kalau ada masalah, Nabi akan solat. Jadi sebab itu kita pun kena amalkan dan praktikkan anjuran dan arahan tersebut. Baik. Yang kedua, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW memang menzahirkan amalan mengejut ahli keluarga ni untuk solat. Maksudnya amalan kejut keluarga solat ni dia tidak terhad kepada 10 akhir Ramadan. Cuma Nabi buat. Pada 10 akhir Ramadan ni Nabi buat, Nabi berikan penekanan dan Nabi berikan tumpuan kepada uh, mengejut ahli keluarga untuk mendirikan solat. Baik. Kemudian dalam Sahih Muslim yang saya nak ceritakan adalah satu malam Nabi SAW ni pergi ke rumah Fatimah. Dia pergi ke rumah Fatimah, anak perempuan Nabi SAW. Dan Nabi ketuk pintu rumah Fatimah. Fatimah masa tu dah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Jadi bila ketuk pintu ialah tengah-tengah malam, macam pada kita ni pukul 3 4 pagi gitulah contohnya. Jadi waktu tu yang buka pintu adalah Sayyidina Ali. Dan Nabi pun tanya satu soalan. Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, "Ala taqumani fatusalliyan?" Itu soalan dia. "Ala taqumani fatusalliyan?" Awak berdua tak bangun semayang malam ke? Tengok. Maknanya tuan-tuan bayangkan, kalau Nabi ni sebagai seorang bapa mertua, datang ke rumah menantu dengan anak ni, kejut untuk solat tahajud. Kita ada buat tak macam tu sebagai contoh? Kalau kalau kita sebagai bapa mertua. Tapi Nabi tengok, anak dah dewasa pun, anak dah menikah pun, kan sebahagian orang kata, oh anak perempuan aku, kalau aku dah serahkan kepada suami dia, maka ini semua tanggungjawab suami dia je lah. Aku dah lepas dah tanggungjawab aku, dia kata. Tapi kalau kita tengok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi teruskan. Maknanya Nabi walaupun anaknya telah menikah, anaknya telah besar dewasa, anaknya dah berkahwin, tapi ajak lagi bangun sembahyang tahajud. Begitu. Jadi kita pun kalau boleh praktikalkan macam tu lah. Zaman sekarang kan zaman akses, walaupun jarak kita jauh dengan ibu bapa kita, tetapi kan kita mudah untuk berhubungan menerusi WhatsApp dan seumpamanya. Jadi kan ada grup WhatsApp, kenapa tak anjurkan dalam grup WhatsApp tu bangun semayang pukul 3 pagi, 4 pagi dan seumpamanya. Itu kan lebih baik dan lebih utama untuk dibuat pada zaman sekarang dan lebih praktikal untuk dibuat pada zaman sekarang. Tapi yang menariknya, cuba kita tengok berkenaan dengan kata-kata Sayyidina Ali dalam respon dia kepada soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ni dia jawab, dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama anfusuna biyadillah," dia kata. Dia kata kan jiwa kita ni kan Allah yang pegang, dia kata. Kalau Allah nak kejutkan, dia akan kejutkan. Kalau Allah nak bangunkan, dia akan bangunkan. Tapi kalau dia tak bangunkan, nak buat macam mana kita ni? Dia kata begitu. Jawapan dia ni menyebabkan Rasulullah terdiam. Dia kata, wahai Rasulullah, jiwa kita ni Allah yang pegang. Kalau Allah nak bangun, dia akan bangunkan. Kalau tak nak buat macam mana kita? Allah. Dia guna jawapan tu macam kita ni dah habis mati hujah lah kita. Dan Nabi SAW terdiam dengan jawapan tu. Kemudian kata Sayyidina Ali, aku tengok Nabi SAW berpaling ke belakang. Maknanya Nabi tak jawab. Nabi tak kata, tak balas balik. Dan Nabi tampar paha Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Kata Sayyidina Ali, Nabi tampar tepuk paha Nabi. Dan Nabi kata, wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Memanglah manusia ni ada je benda nak dibantahnya. Itu ayat dia. Ada je benda nak dibantahnya. Macam kan Nabi tanya, ala takumani fatusallian. Awak berdua tak bangun salat malam ke? Apa dia? Jawab je lah. Kata, terima kasih wahai Rasulullah. InsyaAllah kita akan bangun. Tapi dia bagi jawapan panjang tu tadi kan. Okey, baik. Jadi poin dia, Nabi SAW kejut ahli keluarga untuk solat. Dan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang saya sebutkan sebentar tadi, oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah dia riwayatkan satu asar. Asar ni maknanya kalau Nabi hadis, selepas Nabi tu para sahabat tu asar lah. Jadi kebiasaannya macam tu. Jadi Rasulullah kata, saya minta maaf, asar daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tiap-tiap malam
dia akan kata kepada ahli keluarga dia, as-salah, as-salah, dia akan kata macam tu. Salat, salat, dia kata begitu. Kemudian dia kata sambung. Kemudian Sayyidina Umar pun dia baca, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, perintahkan ahli keluarga kamu untuk salat dan bersabarlah dalam pelaksanaan salat. Jadi maksudnya ini adalah warisan salafus salih. Rasulullah amalkan, para sahabat buat, iaitu apa dia? Mengejut ahli keluarga untuk bangun salat malam. Jadi Nabi itulah yang Nabi buat apabila 10 akhir Ramadan. Sebab kita ni apabila kita buat tajuk kita persiapan memburu 10 akhir Ramadan ni, tujuannya tak lain tak bukan kita nak tahu apa Nabi buat, kemudian kita nak buat. Itulah kita punya kesimpulan dia. Kita nak tahu, sebab saya dah kongsikan. Yang pertama tadi, Nabi mengetatkan kain Nabi untuk dengan tujuan sama ada Nabi meninggalkan hubungan suami isteri pada 10 akhir Ramadan atau Nabi nak bersungguh dalam pelaksanaan ibadat. Yang kedua, Nabi kejutkan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri dan anak-anak untuk mereka juga bangun tahajud, bangun solat malam pada 10 akhir Ramadan. Dan yang ketiga, wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan keseluruhan malam baginda. Nabi menghidupkan keseluruhan malam baginda. Sebenarnya saya cakap secara jujur, perkataan ahya lailahu ni ulama khilaf kepada dua pandangan sebenarnya. Pandangan yang pertama, Nabi menghidupkan majoriti malam. Majoriti malam. Bukanlah keseluruhan malam. Nabi hidupkan majoriti malam. Pendapat yang kedua kata, Nabi SAW menghidupkan keseluruhan malam. Maksudnya macam mana? Maksudnya begini. 1 hingga 20 Ramadan, maknanya 20 hari yang pertama tu, Nabi salat malam dan Nabi tidur. Nabi salat malam dan Nabi tidur. Tapi masuk sahaja 10 akhir Ramadan, Nabi salat malam dan Nabi tidak tidur. Ini pendapat yang kedua dalam mensyarahkan maksud wa ahya lailahu. Wa ahya lailahu. Cuma kalau kita nak tengok dari sudut bahasa Arab, saya kongsikan faedah. Kalau kita lihat kepada Quran kan, saya rasa ini semuanya sahabat-sahabat Quran yang ada di depan saya sekarang ni, sebab dia join Mutiara Tadabbur sebagai contoh, mudah-mudahan sahabat Quran. Dalam Quran, perkataan malam ni digunakan dalam dua kalimah. Yang pertama, lailah, lailah, lailatun, lam ya lam ta marbutah. Contohnya dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Betul tak? Lam ya lam ta, lailah Al-Qadar. Contoh lain dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Jadi lailah mubarakah, lam ya lam ta marbutah. Tapi ada satu lagi perkataan malam dalam Quran digunakan adalah perkataan lail. Tak ada ta di hujung tu. Lail sahaja. Lam ya lam. Contohnya dalam ayat pertama surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Dia guna lam ya lam sahaja. Lailan. Jadi, ulama'-ulama' kata, apa beza antara lail dengan lailah? Mereka jawab, lailah ni tempoh masa keseluruhan malam. Tempoh masa keseluruhan malam. Malam ni bermula apabila masuk waktu maghrib. Dan malam tamat apabila masuk waktu subuh. Jadi keseluruhan malam adalah di antara maghrib ke subuh. Jadi apabila Allah kata, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, maka Lailatul Qadar tu tempoh masanya adalah daripada maghrib ke subuh. Itu. Lailatul Qadar tempoh masanya daripada maghrib ke subuh. Sebab itu ulama'-ulama' hadis mereka kata, sesiapa yang menghadiri pelaksanaan salat maghrib dan isyak secara berjamaah pada 10 akhir Ramadan, dia telah dapat Lailatul Qadar. Dia buat maghrib dan isyak pada malam Al-Qadar tu, pada 10 akhir Ramadan tu, dia dapat ganjaran beribadat pada malam Al-Qadar. Kenapa? Kerana maghrib dan isyak tu salat malam. Malam bermula apabila masuk waktu maghrib. Jadi dia dah dapat fadilat ibadat pada Lailatul Qadar. Baik. Kemudian mereka kata, manakala perkataan lailun tu dia mengambil sedikit ataupun sebahagian daripada waktu malam sahaja. Dia tak ambil keseluruhan malam. Yang inilah menjadikan peristiwa Isra' dan Mi'raj lebih menakjubkan dan lebih ajaib dan lebih mukjizat. Kenapa?
Kerana perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidrah Al-Muntaha, pulang balik orang kata ke Masjidil Haram dalam tempoh tak sampai 1 malam. Yang ni lagi menakjubkan. Sebab kalau kita kata malam, tempohnya agak panjang sebenarnya. Kalau macam kita kata maghrib ke subuh sekarang ni. Katalah maghrib sekarang ni 7.30. Subuh katalah 6.30. Kita nak mudah kira kan. 7.30 ke 6.30 bersamaan 11 jam. 11 jam lama. Jadi macam bila lama tak macam tak pelik sangat lah kalau kita pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. 11 jam orang kita boleh sampai Mekah pun. Kurang daripada 11 jam. Sekarang ni lah zaman sekarang ni lah guna guna kapal terbang. Jadi bila Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi lailan, maka lail di situ adalah menggambarkan tempoh masa yang singkat. Maknanya dia tak mengambil sampai keseluruhan malam daripada maghrib ke subuh tu. Tapi sekejap sahaja. Jadi perkataan wa ahya lailah ni, tengok. Adakah dikatakan wa ahya lailatahu atau wa ahya lailahu? Jadi kalau wa ahya lailatahu barulah boleh dijadikan Nabi menghidupkan keseluruhan malam dan sampai tidak tidur. Tapi kalau disebutkan wa ahya lailah, maka menurut pendapat yang kedua ni, Nabi hanyalah menghidupkan majoriti malam sahaja. Bukan makna Nabi tak tidur. Nabi tidur juga pada 10 akhir Ramadan. Cuma majoriti malam Nabi hidupkan. Begitulah maksud dan kefahaman daripada perkataan wa ahya lailah. Tetapi, adakah sebenarnya pendapat yang mengatakan Rasulullah tidak tidur pada 10 akhir malam tu, 10 malam terakhir Ramadan tu sebagai salah? Saya kata sebenarnya pendapat tu pun tidak salah juga. Boleh jadi Nabi tidak tidur pun pada 10 hari terakhir Ramadan, pada malam-malam hari itu, bahkan Nabi fokus kepada beribadat kepada Allah. Nabi fokus kepada beribadat kepada Allah. Kenapa? Kerana satu lagi hadis yang sahih. Dalam satu hadis yang sahih disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh dalam pelaksanaan ibadat pada 10 akhir Ramadan dengan kadar yang tidak sama dengan kesungguhan baginda pada selain daripada 10 akhir Ramadan. Maknanya Ramadan ni kita pecah kepada 30 hari tadilah. Jadi 20 hari yang pertama daripada Ramadan, ibadat Nabi kuat. Tetapi apabila masuk 10 akhir Ramadan, ibadat Nabi lebih kuat. Itu maksud dia. Ibadat Nabi lebih kuat. Sebab itu sebahagian ulama berpendapat, maknanya pada 10, 20 yang pertama tu, Nabi salat malam dan Nabi tidur. Manakala 10 yang akhir tu, Nabi salat malam dan Nabi tidak tidur. Begitulah yang dimaksudkan oleh sebahagian para ulama. Maksudnya daripada apa? Daripada hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Nabi SAW apabila masuk 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylah. Selesai yang tu. Kemudian yang kedua, kita dah ceritakan 3 benda yang Nabi buat tadi. Dan kita boleh amalkan setelah kita tahu. Sebenarnya setelah kita berilmu, kita amalkan. Maknanya kita pun kena ketatkan kain juga nanti pada 10 akhir Ramadan. Kita pun kena mengejutkan ahli keluarga untuk bangun solat bersama. Kita pun yang ketiga hendaklah menghidupkan majoriti malam kita dengan ibadat. Bukan dengan tidur, dengan ibadat. Selagi dia beralasan, tidur pun ibadat juga. Ini masalah juga orang kita ni. Selagi dia kata malam, tak, Nabi memang kalau Nabi menghidupkan malam dengan ibadat. Bukan dengan tidur. Kalau Nabi nak guna hujah tu lama dah Nabi bagi point kepada kita. Nabi kata tak apalah, tidurlah pada 10 akhir Ramadan, tidur je lah tak payah solat. Kan tidur kan ibadat. Nabi tak faham macam tu. Sebahagian kita yang memahami begitu. Jadi kita kata, kita kena hidupkan keseluruhan malam-malam hari akhir Ramadan ini dengan pelaksanaan ibadat. Dan ibadat yang spesifiknya adalah solat. Ibadat yang spesifiknya adalah solat. Maknanya malam tu pun kita solat, 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 solat. Kerana jumlah bagi solat malam ni, jumlah rakaat bagi solat malam ni tidak ada had sebenarnya. Solat malam ni Allah bagi keluasan kepada kita. Dia tak ada had. Kalau kita mampu nak buat sampai 40 rakaat, silakan. Kalau awak mampu buat 20, silakan. Awak mampu buat 10, silakan. Tak ada masalah. Agama bagi keluasan. Agama kata dalam hadis, salatul laili masna masna. Salat malam tu 2 rakaat, 2 rakaat. Sebab itu para ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat bilangan rakaat bagi salat tarawih yang paling ringkas sekali adalah 2 rakaat. Ini bilangan rakaat salat tarawih yang paling ringkas. Saya baca dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Bilangan yang paling banyak kata mereka tidak ada had.
Bilangan yang paling banyak tidak ada had. Sebab ni solat malam. Dan bilangan yang afdal dalam mazhab Syafi'i adalah 20 rakaat. Itu je. Sebenarnya masyarakat kita tak perlu menjadi orang kata apa nama kontroversi sangat isu bilangan rakaat ni solat solat tarawih ni. Maknanya kita faham macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. 2 rakaat adalah solat yang paling ringkas bagi tarawih. Untuk jumlah yang maksimum tidak ada had. Untuk jumlah yang afdal dalam mazhab Syafi'i 20 rakaat. Itu afdal. Afdal ni dia bukan antara yang betul dan salah. Dia antara yang baik dan yang lebih baik. Kalau kita buat kurang daripada yang tu, baik. Tapi kalau kita buat 20, itu lebih baik. Ini saya rasa semua orang boleh tahu matematik ni. Maknanya, kalau ada orang tanya pula, Ustaz, kalau saya sedekah RM1 dengan saya sedekah RM100, mana lagi besar pahalanya, Ustaz? Saya kata, Subhanallah. Saya kata, apa? Soalan macam mana ni? Saya kata kan. RM1 dengan RM100, sudah semestinya RM100 lagi besar pahala. Macam orang tanya, yang mana lebih baik solat 8 rakaat dengan 20 rakaat? Dari sudut jumlah dan angka, mesti lebih baik 20 rakaat. Sebab lagi banyak, lagi orang kata apa? Lagi besar pahala dan fadilatnya, hadirin dan hadirat. Okey, baik. Dengan perincian-perincian dia lah. Nanti orang argue pula. Nanti dia kata, Nabi bukan solat 8 rakaat. Macam-macam lah. Tak apalah. Tapi saya kata ada perincian dia dalam isu tu. Baik. Jadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Selesai yang tu. Noktah yang ketiga. Di sini saya nak sebut noktah yang ketiga antara ibadat yang kita lakukan. Cuma bezanya, okey begini. Bezanya yang pertama tadi tu spesifik pada waktu malam. Kalau tuan-tuan perasan lah. Yang pertama yang saya sebut tadi, Nabi ketatkan kain. Nabi kejut ahli keluarga. Nabi menghidupkan malam. Yang ni ketiga-tiganya dibuat pada waktu malam. Tapi hadis yang kedua tadi, kana Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir tadi, ma la yajtahidu fi ghairi, yang ni pada siang dan malam. Yang ni pada siang dan malam. Maknanya kalau waktu siang Nabi akan bersungguh juga dalam beribadat kerana Nabi dah memasuki hari yang ke-10, 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Di sini pun kita boleh praktikkan. Beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Satu, kita kena sebut, i'tikaf ni adalah duduknya kita di dalam masjid dengan tempoh masa yang tertentu. Dengan tempoh masa yang tertentu, ataupun dalam tempoh masa yang tertentu. Jadi hakikat i'tikaf ni adalah duduk menetap dalam masjid. Cuma, berkenaan dengan tempoh masa yang dikira i'tikaf ni ulama khilaf. Tempoh masa yang dikira i'tikaf, para ulama kita khilaf. Mazhab Syafi'i paling ringan dalam isu ni. Mazhab Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan, paling ringan dalam isu iktikaf ni. Kenapa? Gini. Mazhab Syafi'i berpendapat, kalau kita duduk dalam masjid dan duduk kita itu adalah lebih lama daripada kadar tamakninah dalam salat. Tengok tuan-tuan teliti ya. Duduk kita dalam masjid tu, tempoh dia adalah lebih lama daripada kadar tamakninah dalam salat. Itu pun telah dikira i'tikaf. Itu pun telah dikira i'tikaf. Baik, jadi kita kena faham. Kadar tamakninah dalam salat ni berapa lama? Kita kata kadar seseorang itu menyelesaikan bacaan Subhanallah sebanyak 1 kali. Kita tengok Subhanallah. Tak apa, tak kira lah berapa saat. Tapi orang ulama letak kaedah, tamakninah dalam salat ni adalah kadar sebutan Subhanallah sebanyak satu kali. Jadi kalau kita duduk dalam masjid antara maghrib dan isyak, yang tu memang dah lama dah tu, maka kita niat i'tikaf, maka dalam mazhab Syafi'i dapat pahala i'tikaf. Dapat pahala i'tikaf. Cuma di sisi mazhab yang lain tidak dapat. Di sini. Di sisi mazhab yang lain tidak dapat. Kenapa? Di sisi mereka, sekurang-kurang i'tikaf dalam masjid ni hendaklah sehari semalam. Sehari semalam. Yang ni sekurang-kurang i'tikaf. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, sunat untuk kita beriktikaf sehari semalam dalam masjid supaya kita keluar daripada khilaf. Ulama yang kata sekurang-kurang iktikaf adalah sehari semalam. Sebab mazhab Syafi'i ini nak ambil kaedah al-khuruju min al-khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf tu hukumnya adalah sunat.
Jadi sebab itu mazhab Syafi'i walaupun dia kata sebenarnya kalau kita ni duduk dalam masjid dalam tempoh melebihi kadar tamakninah dalam solat pun telah dikira i'tikaf. Tetapi disunatkan juga dalam mazhab Syafi'i untuk kita duduk dalam masjid, kita katakan sehari semalam sekurang-kurangnya kerana nak keluar daripada khilaf ulama yang mensyaratkan tempoh tersebut. Begitu. Baik. Jadi i'tikaf ni dia adalah hukum hakam dia. Syarat dia tempat dia mesti di masjid. Tempat dia mesti di masjid. Lebih-lebih lagi bagi orang lelaki lah. Kalau dia nak beriktikaf, dia mesti di masjid. Yang kedua, dia terikat dengan syarat-syarat. Seperti dia mesti suci daripada hadas besar. Dia mesti suci daripada hadas besar. Maknanya dia tidaklah berjunub. Dia tidak berjunub. Kalau dia berjunub, dia tak boleh duduk dalam masjid. Begitulah maksud dia. Kemudian, saya nak besarkan fokus atau sudut kepada hikmah iktikaf ni. Sebab saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun maklum yang pengamalan iktikaf ni masyarakat kita buat di hujung Ramadan. Kalau tuan-tuan perasan. Saya dapat makluman katanya di Masjid UIA contohnya. Meriah pada 10 akhir Ramadan dengan para student kita yang iktikaf di situ. Di masjid tu lah. Walaupun saya tak ada pengalaman, saya tak pernah hadir di situ. Tetapi saya dapat makluman tu. Dan di Masjid Wilayah Persekutuan di Jalan Duta, yang ni saya pergi. Saya tengok. 10 akhir Ramadan tu memang orang bawa bantal, bawa tilam. Tapi itu untuk tidur. Kita bukan nak tidur sangat. Tapi tak apalah, bawa lah juga. Kita nak ibadat sebenarnya. Tetapi maksudnya tak payah bawa tilam yang selesa sangat lah. Bantal pun buat bantal-bantal yang boleh menyebabkan kita bangun tahajud. Itu. Lagi dia bawa bantal mahal dia pula. Bantal hotel tu, kemudian tak bangun sampai kesudah. Jadi kita tak mahu lah macam tu. Kita niat kita nak iktikaf dengan tujuan untuk ibadat. Kita kata boleh beriktikaf. Dan masjid bagi kebenaran sebenarnya. Dia macam masjid wilayah persekutuan. Cuma dia bukan di dewan solat utama tu lah. Dia ada wing-wing, dia anjung-anjung dia tu. Di situ kita boleh tidur di situ. Bukan kita nak tidur lama pun tuan-tuan. Sebab malam tu kita tarawih. Tarawih di masjid wilayah ni boleh kata 10.40, 10 kat pukul 11 baru habis. Dia lama, dia buat 20 rakaat. Dan 10 standard 10.40 pukul 11 baru selesai. Jadi kita ada masa sikit lah dalam kat pukul 12 tu nak tidur. Lagi pukul 4 dah bangun dah untuk qiyam macam tu. Pada saya okey buat kalau kita hanya mampu, tak boleh nak tidur sepanjang sehari semalam, tapi kita hanya pada waktu malam sahaja. Dalam mazhab Syafi'i dikira iktikaf tu. Tapi syarat dia mesti ada kewajipan dia, antara rukun dia kena ada niat lah. Sebab ibadat. Ibadat berhajat kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kita sunat untuk kita mengucapkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Begitu. Tapi hikmah dia adalah untuk menjinakkan hati kita sebenarnya. Untuk menjinakkan hati kita. I'tikaf ni tuan-tuan kena ingat satu je hikmah dia. Untuk kita ni melunakkan, menjinakkan jantung hati kita. Kenapa? Okey, baik. Lawan kepada jinak adalah liar. Dan sebenarnya hati kita ni sifat dia liar. Disebutkan oleh para ulama, ma summiyal qalbu qalban illa litaqallubih. Tidaklah dinamakan tidaklah dinamakan hati itu sebagai qalbu dalam bahasa Arab illa melainkan litaqallubihi kerana sifatnya yang taqallub. Taqallub ni apa dia? Berbolak-balik. Taqallub ni berbolak-balik. Itu yang kita baca doa. Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dini. Tetapkanlah jantung hatiku ini di atas agamamu. Jadi, ya muqallibal qulub. Sebab tu masyarakat Arab, lebih-lebih lagi orang Jordan lah, Zazah ni mesti tahu. Kita ada makanan maklubah nama dia. Itu balik lah tu. Maklubah, nasi maklubah tu. Jadi, kita ada dia cerita pasal nasi pula. Cuma saya nak kata, perkataan qalaba tu lah, ya muqallibal qulub tu. Jadi, maksudnya hati kita ni sifat dia berbolak-balik. Sebab itu dalam bahasa Arab, perkataan jantung ni adalah qalbu. Jadi qalbu ni, ulama kata masumiyal qalbu qalban illa litaqallubi. Tidaklah dinamakan qalbu hati itu sebagai qalbu melainkan kerana sifatnya yang taqallub, yang berbolak-balik. Baik. Kemudian bila hati berbolak-balik, dia berhajat kepada jinak. Sebab tu lah nak menjinakkan hati itu pergi masjid. Niat iktikaf.
Jadi kita kata i'tikaf ni hikmah dia adalah untuk menjinak dan melunakkan hati kita supaya hati kita tidak liar. Saya ceritalah secara jujur lah kepada tuan-tuan dan perempuan. Hati kita ini dia akan cepat berubah, sangat cepat berubah. Benda yang paling cepat perubahannya dalam diri kita adalah hati kita. Sebab itu nak kawal hati, nak jaga hati ni susah. Contoh yang saya bagi. Kalau kita pergi berjumpa dengan kawan-kawan kita, yang mana kawan-kawan kita ni buat bisnes berniaga. Kita bukan latar belakang orang bisnes. Bila kita tengok dia bersembang, 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 kita pun nak jadi businessman juga. Contoh. Tuan-tuan nampak tak maksud dia? Asalnya kita ni bukan orang dalam bidang tu. Tapi bila kita bermajlis dengan orang-orang sebegitu, maka kita akan terikut dan kita akan terdorong nak jadi macam dia. Esoknya pula, kita pergi pula bersembang dengan geng-geng apa? Investor ni sebagai contoh. Puak-puak pelabur ni, dia main saham, dia buat pelaburan, dia apa semua. Kita pun kata, aku pun nak jadi investor jugalah, dia kata. Dia pun nak join juga dalam bidang. Esoknya pula, dia pergi jumpa dengan kawan-kawan dia, yang mana kawan-kawan dia ni sebenarnya memang ada kepakaran dan kelebihan memasak. Jadi jadikan memasak tu sebagai kerjaya. Eh, kita pun nak jadi tukang masak juga. Contohnya. Macam saya lah, duk sembang dengan orang tu. Tiba-tiba, saya, aku nak jadi tukang masak lah katanya. Sebab apa? Hati tu. Sampai dia pun kata, hang jadi penceramah sudah lah, nak jadi tukang masak buat apa contohnya. Jadi dia kata, dalam situasi sebegini, tuan-tuan dan perempuan, kita ni hati kita akan cepat nak ikut. Dan saya contoh, saat lagi ke hari yang keempat, pergi bermajlis dengan para ulama, baca kitab, mengaji kitab. Waktu tu saya kata, saya nak jadi ulama, saya kata gitu. Nampak dah hati kita tu. Maknanya bila kita berada dalam majlis-majlis tu, cepat hati kita terdorong. Jadi, bila hati tu, jadi apa kaitan dengan iktikaf tadi? Hati kita ni tak apalah, awak nak jadi chef silakan. Awak nak jadi businessman, businesswoman, silakan. Awak nak jadi trader, awak jadi investor, silakan. Awak nak jadi ulama, silakan. Tapi hati itu tetap pada Allah. Dan di masjid itu adalah tempat kita menetapkan hati kita kepada Allah. Menerusi ibadat i'tikaf tu. Kita duduk dalam masjid dengan niat ibadat kepada Allah dalam tempoh masa yang tertentu. Jadi ini noktah yang berikutnya, amalan yang Nabi SAW lakukan pada 10 akhir Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Nabi kita SAW dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan, baginda banyak tadarus Quran. Baginda banyak tadarus Quran. Jadi ini pun amalan yang kita boleh buat. Dan kalimah tadarus ni, dia bukannya perbuatan seorang. Tak. Tadarus ni perbuatan berkumpulan. Maknanya sekurang-kurang berkumpulan ni adalah melibatkan dua pihak. Maknanya kita baca, kawan kita dengar. Atau dia baca, kita dengar. Macam itulah sifat tadarus. Itulah sifat sebenar tadarus Quran. Dan kita kata yang Rasulullah ni tiap-tiap malam akan didatangi oleh Jibril alaihissalam kana yudarisuhul Quran. Yudarisuhu al-Quran. Dan apatah lagi pada 10 akhir Ramadan. Jadi itu adalah lebih utama lah. Itu adalah lebih utama. Cuma ada satu hadis yang pada saya agak menarik. Yang saya bacakan sebelum ini. Hadirin dan hadirat. Saya nak share dia punya bahasa Arab dia. Okey, baik. Lafaz dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah indama yalqahu Jibrilu fi Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling pemurah dalam melakukan kebaikan, yang mana pemurahnya Nabi dalam melakukan kebaikan itu lebih laju daripada angin yang bertiup. Oh, tuan-tuan bayangkan, angin bertiup tu dah laju dah. Tapi Nabi buat baik lagi laju daripada angin yang bertiup, menunjukkan betapa Nabi ni cepat buat kebaikan dan kebajikan dalam Ramadan ni. Indama yalqahu Jibril. Ketika mana Jibril datang bertemu dengan Nabi. Dan kita tahu, Jibril datang bertemu dengan Rasulullah pada setiap hari dalam bulan Ramadan ni dengan tujuan nak tadarus Quran. Itu je. Kana yudarisuhul Quran yang saya bacakan tadi. Tapi ada satu noktah yang menarik yang saya jumpa. Kata-kata seorang ulama namanya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Dia kata begini. Dia kata, wafihi, pada hadis ini terdapatnya faedah. Anna suhbatas salihina tuassiru fi dinir rajul. Bersahabat dengan orang-orang baik
akan memberi kesan kepada agama seseorang itu. Bersahabat dengan orang-orang baik akan memberi kesan kepada agama seseorang. Jadi tuan-tuan boleh nampak tak? Nabi dalam bulan Ramadan berjumpa dengan Jibril. Kesan daripada Nabi jumpa dengan Jibril, Nabi bersifat pemurah dalam melakukan ibadat, kebaikan, kebajikan, lagi laju daripada angin yang bertiup. Jadi nampak tak tu? Jadi maknanya kalau kita bersahabat dengan orang-orang baik, kita pun akan lebih kuat dalam melakukan kebaikan. Itu penting pengajaran daripada hadis ni. Hatta qalu, sehingga para ulama berpendapat, liqa'u ahli khairi imaratun lil qulub. Bertemu dengan orang-orang baik dapat menghidupkan hati. Bertemu dengan orang-orang baik dapat menghidupkan hati kita ini. Jadi sebab tu kita kena sentiasa melazimi orang-orang baik. Inilah circle kita ni. Sahabat-sahabat yang hadir berkuliah atau mendengar kuliah sama-sama dengan kita, inilah dianya sahabat-sahabat yang akan memberi syafaat kepada kita di akhirat. Kita dengar kuliah sama-sama, tadarus Quran sama-sama, menuntut ilmu sama-sama, solat sama-sama, puasa sama-sama. Ini sahabat yang akan memberi syafaat kepada kita di akhirat. Baik. Kemudian yang kelima. Saya nak jadikan yang kelima ni yang terakhir. Saya pun sebenarnya saya tak pasti. Masa saya, sampai 11.30 pagi. Sampai 11.30 pagi. Okey, baik. Saya nak jadikan ini sebagai yang terakhir. Noktah dia hadirin dan hadirat. Sebelum saya buka kepada sesi soalan. Tadi saya maklum, saya dengar tadi katanya ada sesi soalan pada hujung majlis. Okey, baik. Noktah yang terakhir, persiapan kita dalam menuju 10 akhir Ramadan ini. Yang pertama hadis yang saya bacakan tadi, syadda mi'dharahu wa iqadha ahlahu wa ahya lailah. Yang kedua, kana Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Yang ketiga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Yang keempat adalah tadarus Quran. Dan yang kelima adalah memohon keampunan Tuhan. Ini yang kelima ni. Memohon keampunan Tuhan. Walaupun sebahagian ulama memecahkan 30 hari Ramadan kepada 10 pertama, kedua, ketiga, bersandarkan hadis yang dikritik dari sudut kesahihannya, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan ni permulaannya rahmah, pertengahannya maghfirah, yakni keampunan, penghujungnya adalah pembebasan api neraka. Tapi saya nak sebut satu noktah sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Hadis tu dikritik sebenarnya dari sudut kesahihan dia. Bahkan kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang sahih, keseluruhan Ramadan adalah rahmat. Tanpa khusus kepada 10 pertama saja. Keseluruhan Ramadan adalah maghfirah, adalah pengampunan daripada Allah. Tanpa khusus kepada 10 pertengahan saja. Dan keseluruhan Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Kan ada hadis yang sahih, Nabi kata lillahi fihi utaqa ataupun lillahi utaqa minan nar fi Ramadan. Allah mempunyai hamba-hambanya yang dibebaskan daripada api neraka dalam bulan Ramadan. Wa zalika fi kulli lailah. Dan yang demikian itu berlaku pada setiap malam. Dan yang demikian itu berlaku pada setiap malam. Maksudnya 30 hari Ramadan tu ada hamba-hamba yang Allah bebaskan daripada api neraka. Dia tidak syarat 10 akhir Ramadan saja. Maknanya hadis ini lebih sahih. Jadi saya nak ceritakan begini. Saya dalam ceramah, dalam kuliah, saya banyak menyebut kepada jemaah. Saya banyak menyebut kepada jemaah. Saya kata awal Ramadan adalah kesyukuran. Maknanya awal Ramadan, kita masuk Ramadan, kita zahirkan kesyukuran. Yang kedua, di hujung Ramadan, kita pohon keampunan. Di hujung Ramadan, kita pohon keampunan. Kerana saya menjadikan satu hadis sebagai sandaran. Satu hadis sebagai sandaran. Yang mana kata Nabi SAW, ataupun ada sahabat yang meriwayatkan, bahawasanya suatu hari, Nabi sedang naik ke atas mimbar. Mimbar Jumaat. Dan mimbar Jumaat Nabi ni ada 3 tangga. Jadi Nabi naik tangga pertama, Nabi kata amin. Nabi kata amin. Nabi naik ke tangga yang kedua, Nabi kata amin. Dan naik ke tangga yang ketiga pun amin. Kemudian Nabi pun menyampaikan khutbah. Kemudian solat Jumaat dilakukan.
Selesai solat Jumaat, datanglah sahabat-sahabat ni keliling Nabi SAW. Kerana mereka tertanya-tanya yang Nabi sebut amin tadi pasal apa? Lalu Nabi pun jawab, Atani Jibril. Jibril telah datang kepada aku tadi. Dan Jibril kata kepada aku, semoga Allah memberikan kehinaan atau semoga Allah membinasakan seorang lelaki yang sempat bertemu dengan ibu bapa dia ketika ibu bapanya telah tua, atau salah seorang daripada mereka berdua ketika mereka telah tua, namun dia tidak masuk syurga disebabkan ibu bapa dia. Maknanya Jibril mendoakan dan Nabi dengar doa tu, Nabi kata amin, ya Allah mustajabkan. Maksud amin apa dia? Allahumma stajib. Itu maksud perkataan amin. Ya Allah mustajabkan. Kemudian um, Nabi naik ke tangga yang kedua, Jibril kata semoga Allah membinasakan mereka yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan, fansalakha minhu walam yughfar lahu. Lalu bulan Ramadan ni berlalu pergi dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampunkan. Bulan Ramadan berlalu pergi dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampunkan. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata amin, ya Allah mustajabkan. Dan yang ketiga, semoga Allah membinasakan seseorang yang mana namamu disebut di sisinya wahai Muhammad, tetapi dia tidak berselawat pun ke atas kamu sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dan Nabi pun kata amin, ya Allah mustajabkan. Jadi daripada hadis tersebut, pada saya lah sebagai suatu sandaran, kita apabila memasuki 10 akhir Ramadan, antara persiapan kita, antara usaha kita dan amalan kita adalah memohon keampunan daripada Allah. Memohon keampunan daripada Allah. Dan saya pecahkan memohon keampunan ni dengan 3 cara. Dengan 3 cara. Cara yang pertama, untuk kita mendapat keampunan Allah, 10 akhir Ramadan, perbanyakkan taubat nasuha. Perbanyakkan taubat nasuha. Tuan-tuan, kita kena ingat, taubat ni hukum dia wajib. Solat taubat sunat. Tetapi bertaubat hukum dia wajib. Ada beza antara taubat dengan solat taubat. Kadang-kadang orang kita keliru. Solat taubat tu sunat dan memang ada dalilnya. Cuma pagi tadi saya kebetulan tengok dekat Twitter, ada istilah mandi taubat pula. Saya pun tak tahu mana datang mandi taubat ni. Dia ada nawaitu ghuslat taubati, ada pula dia kata min jami'iz dzunubi lillahi ta'ala. Ada. Saya baca kat Twitter tadi. Dalam hati saya la haula wala quwata illa billah. Mana pula datang mandi taubat ni? Jadi yang ada dalam agama kita adalah bertaubat dan solat taubat. Itu ada. Solat taubat tu adalah dalam hadis yang saya pernah tulis masa di pejabat mufti dulu. Baik, saya nak sebut sikit tentang taubat ni. Taubat wajib berdalilkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi dalam bahasa Arab disebut sebagai at-taubatun nasuh, taubat yang nasuh. Dan perkataan nasuh ni daripada nasaha. Nasaha ni maknanya kejujuran sebenarnya. Nasaha maknanya kejujuran, ketulusan, kebenaran. Itu makna nasuha. Jadi taubat yang jujur, taubat yang tulus, taubat yang benar. Itu maksud taubat nasuha. Macam bila kita kata dalam satu hadis, dalam hadis 40 tu, kalau tuan-tuan pernah dengar, ad-dinun nasihah. Kan orang kita biasa terjemah agama itu nasihat. Sedangkan sebenarnya yang lebih tepat, agama itu kejujuran. Agama itu ketulusan. Agama itu adalah kebenaran. Sebab nanti kalau kita hanya faham secara literal, agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Kepada siapa wahai Rasulullah? Nabi kata, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, kepada pemimpin, kepada rakyat. Soalan dia, macam mana nak nasihat Allah? Macam mana nak nasihat kitab? Macam mana nak nasihat Rasul? Sebab tu kita kata terjemahan yang tepat adalah agama itu kejujuran. Maknanya kita bersifat jujur kepada Allah, bersifat tulus kepada Rasul, bersifat benar kepada kitab. Macam tu lah maksud dia. Jadi at-taubatun nasuh, taubat nasuha. Dan taubat nasuha ni dia ada 3 syarat. Apabila cukup 3 syarat ni, maka cukuplah taubat nasuha. Syarat yang pertama, kita kena menyesal atas maksiat yang kita buat. Dalam hadis Nabi kata,
An-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Penyesalan adalah taubat. Yang kedua, syaratnya adalah kita kena iqla'. Iqla' ni maksudnya kita cabut. Kita tanggalkan. Maksudnya kita kena berhenti daripada maksiat tersebut. Kena stop. Kena berhenti daripada maksiat tersebut. Dan yang ketiga, syarat taubat nasuha adalah kita berazam untuk tidak buat lagi. Itu dia. Jadi tuan-tuan kena ingat ni, syarat taubat nasuha ada tiga. Yang pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga berazam untuk tidak buat lagi. Kalimah berazam untuk tidak buat lagi ni membezakan taubat nasuha dengan taubat lain. Saya dalam kuliah kadang-kadang saya kata ada taubat sambal pedas. Tuan-tuan pernah dengar taubat sambal pedas? Dia ni tak makan pedas. Orang tak boleh makan pedas. Dia lidah dia tak boleh terima pedas-pedas ni. Jadi satu hari orang jamu dia makan ada sambal tu. Sambal tu rupanya pedas. Dia makan sekali dengan nasi putih apa semua. Makan-makan pedas. Tuan-tuan tahu dia kata apa? Dia kata lepas ni taubat aku nak makan dah sambal ni. Dia kata gitu. Taubat, aku taubat tak nak makan dah sambal ni. Keesokan harinya orang hidang lauk yang sama kepada dia. Dia pergi gantai tangan ambil lagi sambal tu. Subhanallah. Dia ambil lagi sambal tu makan dengan nasi. Makan kali yang kedua pedas juga ada tukang masak sama. Pedas yang sama lah. Kali merah padam muka dia nampak macam berapi berasap keluar dekat telinga punya pedas kata tak tahan. Minum air banyak. Dia kata taubat dah. Aku lepas ni aku tak nak makan lagi dah sambal ni. Hari yang ketiga orang hidang juga sambal tu. Dia makan lagi. La ilaha illallah dia ni. Maka inilah namanya taubat sambal pedas. Kata tak nak buat, buat lagi. Tak nak buat, buat juga. Ini adalah taubat yang lawan kepada taubat nasuha. Taubat nasuha tu kita kena berazam untuk tidak buat kembali. Itu maksud dia. Ini yang pertama. Dan taubat nasuha ni istimewanya hadirin dah adalah taubat nasuha ni memadamkan dosa besar dan dosa kecil. Di sini membezakan dengan yang dua lagi yang saya nak sebut. Taubat nasuha ni membezakan dosa besar dengan dosa kecil. Saya minta maaf, mengampunkan dosa besar dan dosa kecil. Contoh tengok dalam surah Al-Furqan. Kan Allah kata, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sampai kepada ayat والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Sampai ayat tu. Ini ciri-ciri orang beriman, ibadur rahman ni, sebenar-benar hamba Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Pendek kata, mereka tidak mensyirikkan Allah. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Pendek kata, mereka tak pernah bunuh orang. Yang ketiga, wala yaznun. Mereka tidak berzina. Allah kata, wa may yaf'al, siapa yang buat semua tu tadi, yalqa athama. Dia akan dapat dosa yang begitu banyak. Asam ni maksudnya plural lah tu. Jamak tu. Athama. Maknanya banyak dosa dia dapat. Kemudian Allah kata, yudha'af lahul azab. Akan dilipat gandakan buat dirinya azab. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Wa yakhlud fihi muhana. Dan dia kekal di azab dalam keadaan hina dina. Dia kekal di azab dalam keadaan hina dina. Tapi Allah kata ada exception. Ada pengecualian. Allah kata illa. Ini ayat ni kita nak dengar ni. Illa alladhina apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali bagi mereka yang bertaubat, beriman dan beramal dengan amalan saleh, maka mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah gantikan dosa mereka dengan pahala. Wa kanallahu ghafurur rahima. Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi cuba kita tengok. Orang yang pernah menyekutukan Allah, tapi kalau sebelum dia mati dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat dia. Orang yang pernah berzina, na'udzubillah min zalik, kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat dia. Orang yang pernah membunuh orang, kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat dia. Maknanya dosa besar akan terampun dengan taubat.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah istighfar. Hujung-hujung Ramadan ni kita kena banyak istighfar pada 10 akhir Ramadan. Sama ada sebutan kita astaghfirullah ataupun rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ataupun Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Boleh baca tuan-tuan. Yang penting banyak istighfar. Kenapa? Kerana Allah kata dalam Quran, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Siapa yang melakukan kejahatan atau menzalimi dirinya dengan maksiat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, dia akan mendapati ya Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi summa ni yufidut tertib, summa yufidut tertib. Buat jahat, buat maksiat, susuli dan ikuti dengan istighfar. Nescaya dia akan mendapati ya Allah ni akan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita memperbanyakkan amalan saleh. Perbanyakkan amalan saleh. Kerana kaedah kita dalam beragama, setiap amalan saleh yang kita buat tu memadam dan menggugurkan dosa-dosa kita. Allah kata dalam surah Hud, ayat yang ke-114, Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal layli innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Terjemahan dia, sesungguhnya kebaikan akan memadamkan kejahatan. Tengok, sesungguhnya kebaikan akan memadamkan kejahatan. Maknanya kalau kita solat, Allah gugurkan dosa kita. Kalau kita berwuduk, Allah gugurkan dosa kita. Kalau kita baca Quran, Allah gugurkan dosa kita. Kalau kita puasa, kalau kita menuntut ilmu, kalau kita bersedekah, semua ini perbuatan amalan menghapuskan dosa. Dalam hadis sahih, Nabi kata apa? As-salawatul khams, wal jumu'atu ila al-jumu'ati, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun ma bainahun, majtunibatul kabair. Salat fardu 5 waktu sehari semalam. Solat Jumaat minggu ni dengan solat Jumaat minggu depan. Puasa Ramadan tahun ni dengan puasa Ramadan tahun depan. Antara tempoh kedua-duanya itu adanya kafarah, penghapusan dan penebusan dosa selama mana seseorang itu menjauhkan dirinya daripada dosa-dosa besar. Maknanya istighfar memadamkan dosa kecil, amalan soleh pun memadamkan dosa kecil. Kan kita baca hadis, Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, yakni salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang qiyam pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran di malam Al-Qadar ni pada 10 akhir Ramadan, maka kita katakan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi amalan soleh menghapuskan dosa. Tetapi antara amalan soleh yang paling besar yang boleh mengampunkan dosa kita adalah kita sendiri kena bersifat memaafkan kesalahan orang kepada kita. Dalam erti kata, al-jaza' min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amalan kita. Kalau kita nak Allah maafkan kita, kalau kita nak Allah ampunkan kita, kita kena sifat memaafkan kesalahan orang kepada kita. Yang ni masalah sebahagian orang kita, bila masuk 10 akhir Ramadan, dia selalu baca doa, Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni kalau seorang, fa'fu anna kalau ramai. Dia selalu baca doa tu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha pemaaf. Kau suka kepada kemaafan, kau maafkanlah aku. Tapi kalau kawan dia buat salah kepada dia, kawan dia datang jumpa dia, kawan dia minta maaf kepada dia, dia kata, dia ada maaf bagimu. La ilaha illallah. Macam mana gayanya? Kita minta innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, maka kita sepatutnya memaafkan juga kawan-kawan kita. Sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, keluarga kita yang mungkin ada perselisihan pendapat, yang mungkin ada salah silap kefahaman, kena maafkan. So itu ada satu orang ulama namanya Mas'ud Ad-Dallal Al-Hamadhani rahimahullah. Ini diceritakan dalam kitab Tarikhul Islam oleh Imam Zahabi. Mas'ud ni, dia ada satu amalan dia. Amalan dia, kalau orang datang minta maaf kepada dia, dia akan cakap macam mana? Dia akan kata satu kalimah.
Kalimah tu adalah al-madhi la yuzkar. Al-madhi la yuzkar. Al-madhi la yuzkar ni kalau terjemahan langsung bahasa Melayu, benda yang dah lepas tak payah sebut lagi dah. Benda yang dah berlalu, tak payah sebut. Kalau bahasa lama Piramli tu, barang yang lepas usah dikenang. Dia kata begitu. Barang yang lepas usah dikenang. Kalau bahasa orang putih, let bygone be bygone lah. Maknanya benda yang dah lepas, lepas lah. Benda yang dah berlalu, silakan berlalu. Tak payah kita nak ungkit-ungkit, tak payah kita nak bangkit-bangkit lagi. Kemudian, satu hari Mas'ud ni dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, ada orang melihat dia dalam mimpi. Sahabat dia melihat dia dalam mimpi. Dalam mimpi tu orang tanya kepada dia, Ya Mas'ud, ma fa'alallahu bika? Apa yang telah Allah lakukan kepada kamu? Maka Mas'ud ni kata, Awqafani baina yadaih. Suatu hari Allah mendirikan aku di depan dia. Faqala li, Allah kata kepada aku, Ya Mas'ud, wahai Mas'ud, al-madhi la yuzkar. Yang lepas-lepas tak payah sebutlah, aku ampunkan kamu. Dan Allah arahkan malaikat untuk membawa dia masuk ke dalam syurga. Jadi tengok, kalau kita nak dapat pengampunan Allah, kita kena memaafkan orang. Ini sebenarnya, mungkin ada orang kata, oh mimpi tak boleh jadi dalil lah. Tak apalah, betul lah, saya pun setuju. Ini bukan dalil pun, ini sekadar sokongan saja. Dalilnya adalah dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur. Iaitu kisah Abu Bakar As-Siddiq yang bersumpah untuk dia tidak akan menolong lagi sepupunya namanya Misbah bin Usathah. Misbah bin Usathah. Yang ini saya pernah cerita di Facebook saya dulu. Jadi Misbah ni dia sepupu kepada Abu Bakar. Dia ni orang yang berhijrah. Itu muhajirun. Dia ni adalah orang miskin. Satu hari Misbah ni dia buat fitnah kepada Aisyah, anak kepada Abu Bakar. Jadi begitu marahlah Abu Bakar kerana Misbah yang dia bantu, dia tolong tu macam seolah-olah menggigit tangan dia pula. Macam buat jahat kepada dia. Maka dia bersumpah kepada Allah. Dia tak akan tolong lagi Misbah. Kemudian Allah kata, Allah tegur dalam surah An-Nur. وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Ayat ni sangat penting. Janganlah orang-orang yang kaya dalam kalangan kamu, yang mempunyai keluasan dan kelapangan harta dalam kalangan kamu, bersumpah untuk tidak memberi sedekah kepada orang-orang kerabat, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan Mistah ni dia kerabat. Mistah ni dia miskin. Dan Mistah ni muhajirin. Lalu Allah kata, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Maafkanlah dan berilah pengampunan. Apakah kamu tidak suka Allah mengampunkan kamu? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Bila turunnya ayat tu, Abu Bakar kata, Bala, ya aku suka Allah ampunkan aku, maka aku maafkan Mistah. Jadi tengok, kalau kita bersifat pemaaf, kita akan dapat kemaafan Allah. Minta maaf. Saya pun minta maaf. Tegak saya tak selesa sikit. Baik. Jadi, baru-baru ni saya ada kongsikan juga di Facebook saya. Kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Ada satu orang lelaki ni. Dia orang bisnes. Tajir. Tajir ni peniaga. Dia ni tak ada amalan lain kecuali satu amalan je. Amalan dia adalah dia suka bagi pinjam duit kepada orang. Tak tahu kata banyak duit lah, dia bagi pinjam duit ke orang. Bila pinjam ni kena bayar lah kan. Jadi pada hari nak kutip duit, dia bagi pesanan kepada staff-staff dia ni, awak kalau nak kutip, kalau awak jumpa orang yang senang, yang mampu bayar hutang, yang tu awak ambil. Tapi kalau awak jumpa orang yang susah, yang tak mampu nak bayar hutang, awak lepaskanlah dia. Maafkan je dia, halalkan sahajalah dia, sebab dia tak mampu. Mudah-mudahan dekat akhirat esok Allah lepaskan kita. Satu hari lelaki ni mati. Bila dia mati, Allah bangkitkan dia. Dan Allah tanya kepada dia, kamu apa amalan yang kamu buat? Lelaki ni jawab, aku tak ada amalan wahai Allah. Kecuali aku ni suka bagi hutang, dan bila hari nak kutip hutang, aku bagi tahu ke pekerja-pekerja aku, kutiplah daripada yang senang. Kalau yang susah, yang tak mampu bayar hutang, lepaskanlah dia. Mudah-mudahan Allah lepaskan aku di akhirat. Lepas tu Allah kata, qad tajawaztu anka, aku dah lepaskan kamu. Maknanya Allah masukkan dia dalam syurga, Allah maafkan dia kerana amalan dia yang banyak memaafkan atau melepaskan orang-orang yang susah di dunia dahulu. Hadirin dan hadirat. Jadi ini adalah 5 noktah yang kita kena buat pada hujung-hujung Ramadan ini supaya kita ni keluar daripada Ramadan tidak termasuk dalam kalangan orang yang tidak diampunkan dosanya sebagaimana yang didoakan oleh Jibril tadi. Jibril kata, binasalah bagi seseorang
yang sempat berada dalam bulan Ramadan, dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya diampunkan. Dalam keadaan dosa-dosanya diampunkan. Jadi kita nak dapat pengampunan dosa, okey baik. Taubat nasuha, istighfar dan juga memperbanyakkan amalan soleh. Antara amalan soleh yang paling kuat dalam menghapuskan dosa adalah kita memadamkan kesalahan orang lain. Kita pun bersifat memaafkan kesalahan orang lain. Dalam masa yang sama, sebagaimana sabda Aisyah, saya minta maaf, kata-kata Aisyah, Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri fama aqul. Ketika kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa patut aku baca? Maka Nabi kata, Quli, bacalah kamu, Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf, kau sukakan kemaafan, kau maafkanlah aku. Jadi kita kena banyak baca doa macam tu lah. Banyak baca doa macam tu. Dan yang keenam, saya nak sebut sedikit saja. Amalan yang kita seharusnya, sewajarnya kita buat pada 10 akhir Ramadan adalah mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar. Tuan-tuan kena faham bahawasanya mencari dan memburu Lailatul Qadar ni hukumnya adalah dituntut sebenarnya. Sebab ada arahan dan suruhan. Nabi kata taharrau Lailatul Qadar. Nabi kata iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam tersebut pada 10 akhir Ramadan. Jadi Nabi suruh kita mencari. Tetapi pencarian tu bukan guna teropong. Pencarian tu bukan guna mikroskop. Mikroskop tak nampak lah mikroskop. Tapi guna teropong yang besar macam cerah anak bulan tu. Itu bukan pencarian yang dimaksudkan. Pencarian Lailatul Qadar ni berlaku dengan satu benda je. Iaitu amal soleh. Amal soleh. Jadi kita ni nak mencari Lailatul Qadar spesifiknya amal soleh. Dan Nabi kata Lailatul Qadar tu pada 10 akhir Ramadan. Nabi kata iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata carilah ia pada malam-malam yang ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Jadi kita fokus malam 21, malam 23, malam 25, malam 7 dan malam yang ke-29. Tapi cara kita nak mendapatkan Lailatul Qadar ni ada tiga cara je yang sangat mudah. Hadirin dan hadirat. Yang pertama, pastikan kita solat isyak berjamaah. Yang kedua, pastikan kita solat subuh berjamaah. Dan yang ketiga, pastikan kita ini solat tarawih berjamaah sehingga imam selesai. Gitu maksud dia. Isyak berjamaah berdasarkan hadis, Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isyak berjamaah seolah-olah dia qiyam separuh malam. Wa man salla subha fi jama'ah faka'annama salla al-laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah, fadilatnya seperti dia salat sepanjang malam. Dan untuk yang ketiga tadi, fa innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat malam bersama dengan imam, iaitu salat tarawih bersama dengan imam sehingga imam selesai, ditulis baginya pahala qiyam sepanjang malam. Jadi kalau kita boleh buat 10 akhir Ramadan, buat jaga yang tu je. Kalau paling tak boleh buat tarawih pun, buat isyak berjemaah, subuh berjemaah tu. Isyak berjemaah, subuh berjemaah. Maka insya-Allah kita dapat fadilat dan ganjaran beribadah pada Lailatul Qadar. Jadi saya rasa saya nak kongsikan 6 ini sahaja dahulu sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab. Terima kasih saya ucapkan. Jazakallah khairan Ustaz. Untuk perkongsian tadi persiapan 10 akhir Ramadan, Ustaz kongsikan tadi 6 ya. Yang pertama tadi tentang Nabi ketatkan kain tadi, kinayah kepada meninggalkan jima' dengan isteri ataupun bersungguh dalam beribadah. Okay. Yang kedua, Nabi kejutkan ahli keluarga kita, ibu ayah, bukan kita sahaja yang buat ibadah pada malam hari, tapi kita kejutkan ahli keluarga kita, isteri kita, suami dan sebagainya. Yang ketiga, kita hidupkan malamnya kan dengan solat berjemaahnya, dengan iktikafnya kan. Dan yang keempat, Ustaz share tadi tentang tadarus Al-Quran, memperbanyakkan tadarus Al-Quran dan kita mentadabbur sekali lah kan. Dan yang kelima, memohon keampunan Tuhan, okay? Memohon keampunan Tuhan dengan kita taubat nasuha, dengan kita beristighfar dan juga kita banyakkan amalan-amalan soleh, amalan yang baik. Dan yang keenam, Ustaz beritahu tadi, mencari Lailatul Qadar pada 10 malam akhir ni. Kita cuba untuk solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah dan kita solat tarawih sehingga selesai bersama imam kan, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Saya buka kepada para peserta yang nak bertanya soalan kepada Ustaz. Boleh type soalan dan type soalan dan soalan tu lah kan. Supaya saya tak terconfuse lah dengan komen-komen yang adalah yang
Okey. Tadi ada yang tanya Ustaz pada awal tadi saya sempat screenshot tadi ada yang tanya tentang um, untuk orang perempuan yang tak dapat pergi masjid kan Ustaz, boleh ke dia iktikaf dekat rumah Ustaz? Ni mungkin kita pengalaman kita sebelum ni kita dalam PKP kan, mungkin kita ada mihrab kita di rumah, kita tak boleh nak keluar rumah, kita beriktikaf di rumah kan. Mungkin kalau masa sekarang ni macam mana Ustaz? Baik, saya nak sebut untuk lelaki memang tak ada khilaf dalam kalangan ulama tempat iktikaf di masjid. Keringanan diberi hanya kepada orang perempuan. Itu pun ada dua kaul. Kaul ni pendapat lah. Pendapat yang pertama menyatakan orang perempuan pun sama kalau nak beriktikaf syarat dia mesti di masjid. Cuma ada satu pendapat dan sebahagian ulama mengatakan ini pendapat yang dhaif adalah orang perempuan boleh menjadikan bahagian mihrab ataupun ruang ibadat di rumah dia tu untuk dia melakukan iktikaf di situ. Dan itu pun mudah-mudahan dapat ganjaran iktikaf juga. Kalau ikut kepada pendapat itulah. Sebab orang perempuan ni kan dia ada hadis yang mana dia solat di kawasan ruang tamu, dia solat di bahagian dalam bilik, dia solat dalam ruang yang lebih kecil lagi. Dia macam ada beberapa stage tau di tempat solat orang perempuan di rumah ni. Jadi kalau dia berniat iktikaf di situ, mengikut pandangan ni, dia akan dikira juga, boleh juga untuk mendapat pahala iktikaf. Cuma macam kita kata tadilah, uh, dia ada beberapa syarat yang lain. Iktikaf ni sebenarnya dia ada, oleh kerana dia ibadat, sebahagian ulama kata dia mesti suci daripada hadas besar juga. Dia mesti suci daripada hadas besar. Macam kalau kita dalam masjid tak boleh apa semua ada seumpama. Kerana dia ibadat. Ada ibadat yang mensyaratkan suci ni. Wallahu a'lam. Um, Kalau masa zaman Rasulullah ada yang tanyalah apakah isteri Rasulullah ni, adakah isteri Rasulullah pernah melakukan itikaf bersama Rasulullah di masjid lah kot mungkin sebab Rasulullah itikaf dekat masjid kan. Okey, Para baik. isterinya macam mana Ustaz? Kalau ikut kepada hadis yang saya tahu, ada riwayat yang kata selepas Rasulullah SAW wafat, para isteri Nabi pun meneruskan iktikaf. Maknanya meneruskan iktikaf tu setahu saya, sefaham saya di masjid. Tetapi kalau ikut dalam hadis, Aisyah ada dalam rumah dan Aisyah macam sikat rambut Nabi dan waktu tu Nabi dalam masjid. Masjid Nabi lah di Madinah ni. Maknanya Aisyah duduk di rumah tapi Nabi iktikaf dalam masjid. Maknanya zahirnya tidak beriktikaf serentak lah tu. Maknanya Aisyah di rumah waktu tu wahiyah haidah, di dalam keadaan haid, di mana dia uzur. Okay, sebab tu dia tak masuk masjid. Tapi Nabi beriktikaf di dalam masjid. Cuma adakah orang perempuan beriktikaf? Ya, itulah dalilnya. Maknanya saya bacakan tadi, selepas Rasulullah wafat, para sahabat Rasulullah, saya minta maaf, para isteri Rasulullah beriktikaf selepas kewafatan baginda di masjid. Tapi yang sezaman ni saya tak pasti. Kalau sezaman ni, kalau secara zahirnya, ketika Nabi iktikaf, isteri-isterinya ada di rumah. Sepaham saya. Contoh lain, dalam Sahih Bukhari, kan satu malam, Nabi sedang iktikaf di masjid, maknanya bulan Ramadan lah ni. Kemudian Nabi keluar ke depan pintu masjid. Bila Nabi keluar ke depan pintu masjid, uh, waktu tu Nabi berjumpa dengan isteri Nabi namanya Safiyah bintu Huyai tu. Yang Safiyah binti Huyai, kan bila Safiyah tu pakaian dia tutup litup, kemudian jadi Nabi waktu tu tengah malam, orang nampak Nabi ni macam berduaan dengan satu orang perempuan. Ada dua orang lelaki melintas. Bila mereka melintas, mereka jalan laju-laju. Jalan laju-laju. Maka Nabi kata, ala rislikuma, ala rislikuma. Ala rislikuma ni maknanya intazira, nanti dulu. Pelan-pelan, Nabi kata, tunggu dulu. Kemudian Nabi kata, Innaha Safiyah binti Huyai zaujati. Ini isteri aku, Nabi kata. Safiyah. Ini isteri dia, Safiyah. Okey, baik. Kemudian dua sahabat ni kata, Ya Subhanallah, Ya Rasulullah. Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Macam nak kata mustahil kami ni nak sangka buruk kepada kamu lah, macam tu. Kemudian Nabi kata, Inna syaitana yajri fil insani majrad dam. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum syarra. Syaitan ni dia boleh mengalir dalam badan manusia ni ikut saluran darah ni. Saluran darah dia boleh mengalir dan aku takut syaitan mencampakkan kejahatan dalam hati kamu berdua. Jadi poinnya dia ke situ, Safiyah tak iktikaf. Safiyah tak iktikaf. Yang iktikaf Nabi je. Macam hadis yang Aisyah sikat rambut tu pun, Aisyah tak iktikaf. Sebab Aisyah di rumah dia. Nabi dalam masjid sedang beriktikaf. Cuma dan dalam waktu tu dalam hadis tu dia kata wahiyah haidah. Aisyah dalam keadaan haid waktu tu. Jadi menunjukkan zahirnya tidak bersamalah dalam iktikaf. Cuma
selepas kewafatan Rasulullah, isteri-isteri Nabi meneruskan iktikaf, menunjukkan orang perempuan boleh beriktikaf di masjid. Begitu. Allahu a'lam. Tadi Ustaz sebut kita nak apa mengejar Lailatul Qadar tadi tu dengan solat berjemaah kan, Isyak dengan subuh kan. Untuk wanita yang solat kat rumah kan, so dia orang apa tak berjemaah lah kan. Jadi macam mana nak syarat-syarat tu, maksudnya untuk dapatkan syarat-syarat yang lain mungkin kan, Lailatul Qadar dan sebagainya lah. Baik, kedua-dua syarat tu saya sebutkan kerana hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Sebab ulama-ulama pun kalau kita baca dalam kitab Lataiful Ma'arif, saya nak sarankan lah kepada kalau yang hadir kuliah kita ni adalah orang yang ada kelebihan bahasa Arab, cuba baca kitab Lataiful Ma'arif tu dalam bab Ramadan ni. Dalam tu dia ada bagi pandangan yang saya kongsikan ni. Asasnya saya bina pandangan saya tu kerana hadis tadilah. Man sallal isya'a fi jama'ah. Tengok bahasa tu Nabi kata man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isyak berjamaah seolah-olah dia qiyam separuh malam. Wa man salla subha fi jama'atin faka'annama salla al-laila kullahu. Siapa yang salat subuh berjamaah seolah-olah dia salat sepanjang malam. Nampak? Jadi Nabi guna term jemaah tu. Jadi kalau kita salat seorang-seorang, kita tak dapat fadilat tu. Kerana fadilat ni bagi orang yang salat berjemaah. Dan hadis yang ketiga yang saya jadikan sandaran salat tarawih tadi adalah innahu man qama ma'al imam. Sesiapa yang qiyam. Qiyam ni maksudnya salat tarawih lah. Man qama ma'al imami hatta yansarif. Sehingga imam beredar, sehingga imam tamat. Kutiba lahu qiyamul lailah. Ditulis baginya pahala qiyam sepanjang malam. Jadi sebenarnya nak tak nak kalau macam orang perempuan yang salat di rumah, dia tak dapat fadilat penuh ni. Dia dapat fadilat, bukan dia tak dapat. Dia dapat fadilat. Cuma dia tak dapat fadilat penuh Lailatul Qadar tu. Sebenarnya siapa-siapa sahaja yang apa nama yang kata apa? Siapa-siapa sahaja yang beribadat pada malam Al-Qadar, tak kiralah berjemaah ke tidak berjemaah ke, seorang-seorang ke apa, berkumpulan ke, dia tetap dapat fadilat sebenarnya. Cuma dia tak dapat fadilat penuh tu. Sebab malam Al-Qadar ni kan sepanjang malam. Saya kata tadi, Lailatul tu kan sepanjang malam. Maknanya tempohnya daripada maghrib ke subuh. Kan Allah kata, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maknanya tempohnya sampai kepada waktu subuh tu. Jadi kalau malam tu, kalau siapa sahaja yang contoh, dia solat seorang ke, dia solat berjemaah, dia dapat fadilat. Dia baca Quran ke, dia sedekah ke, dia dengar ilmu ke, dia dapat fadilat. Jadi yang spesifiknya tidak ada lah sebab anjuran yang kita sebutkan tadi berdasarkan tiga hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Maka kalau kita nak confirm dapat tu adalah dengan pelaksanaan tiga amalan tu lah. Solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah dan solat tarawih berjemaah sehingga imam selesai. Wallahu a'lam. Lagi? Soalan Puan Umi Zainurina tu yang tentang itikaf apa itikaf pahala itikaf tu tadi Ustaz dah jawab. Cuma saya ambil Okey. satu soalan yang diutarakan oleh orang yang sama. Bagaimana dengan perempuan yang sedang uzur syar'i untuk dapatkan pahala mencari Lailatul Qadar tu Ustaz? Baik. Wanita yang uzur ni, saya cakap begini. Dia tidak terhalang melakukan semua ibadat. Tak. Hanya beberapa ibadat sahaja yang dia tak boleh buat, iaitu ibadat yang mensyaratkan suci daripada hadas besar. Seperti dia tak boleh solat, seperti dia tak boleh puasa, seperti dia tak boleh baca Quran, seperti dia tidak boleh duduk dalam masjid untuk beriktikaf, seperti dia tidak boleh tawaf. Ini sahaja ibadat yang diterhalang dan dia terlarang. Tetapi ada beberapa ibadat yang dia boleh buat walaupun dia uzur. Contoh kita kata zikir. Zikir boleh dibuat walaupun wanita tu uzur. Doa. Sebab itu Aisyah Nabi bagi kepada dia ucapan Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi dia banyakkan baca Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni pun mencukupi dan memadai. Wanita haid tak dihalang untuk doa, tak ada masalah untuk doa, bahkan dia digalakkan memperbanyakkan doa. Yang ketiga, dia boleh buat orang kata apa? Contohnya mendengar Quran. Kita kata ada beza antara baca Quran dengan ada beza antara mendengar Quran. Baca Quran wanita haid tak boleh. Tapi mendengar Quran boleh tak kepada wanita haid? Kita kata boleh didengar Quran. Tak ada masalah kalau didengar Quran. Mendengar Quran tidak dilarang kepada wanita yang uzur. Ini kita kena faham. Dan mendengar Quran ni pun banyak benefit dia. Allah kata idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, hendaklah kamu dengar dengan teliti, diamlah kamu ketika Quran dibacakan. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Bahkan ini ciri-ciri orang beriman. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila disebut nama Allah,
idza dzukirallah wajilat qulubuhum, hati dia rasa gemetar, rasa takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, apabila dibacakan, maknanya dia dengarlah, dia dibacakan, dia mendengarlah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah iman mereka. Maknanya kita dengar Quran pun iman kita boleh bertambah. Kita dengar Quran kita boleh dapat rahmat. Jadi sebenarnya itu pun antara ibadat yang besar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Banyak lagi lah. Kan ada ayat yang mana apa, kalau kita dengar Quran, ada sebahagian dalam Quran tu, dia dengar Quran, dia berlinangan air mata dia. Berlinangan air mata dia, mimma arafa minal haq, kalau saya tak silap ayat tu, berdasarkan apa yang telah, ataupun mimma arafu minal haq, berdasarkan apa yang mereka telah ketahui daripada kebenaran. Macam tu. Macam kita baca Quran dan kita faham, kita menangis terkesan. Sebenarnya ini pun boleh dibuat. Menuntut ilmu. Tak ada kata wanita uzur tak boleh menuntut ilmu. Boleh sahaja. Ini ibadat besar ni, menuntut ilmu. Kemudian menyediakan, contohnya kalau dia menyediakan juadah sahur, itu pun dapat pahala besar. Sebab saya pernah jawab isu ni. Orang yang uzur, masa saya di Pejabat Mufti dulu, saya tulis satu artikel. Adakah orang yang sponsor ataupun menyediakan jamuan berbuka puasa ni, dia dapat pahala orang yang berpuasa? Kan ada hadis yang Nabi kata, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri sa'im min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa ketika dia berbuka, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa tanpa dia mengurangkan walau sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Nampak? Lepas tu saya bahas, adakah contohnya kita ni sebagai seorang ibu lah, dia tak puasa sebab dia uzur cuti. Jadi dia menyediakan makanan buka puasa. Mana dia masak, dia buat itu, dia ni, kemudian dia hidang. Adakah dia dapat pahala? Saya kata dalam dalam hadis tu, dia pun termasuk juga. Dia pun termasuk juga. Sebab ada hadis lain yang penguat, saya ingat lagi, saya tulis tu. Nabi kata, man jahaza ghazian. Siapa yang melakukan persiapan kepada tentera yang nak pergi berperang, dia akan dapat pahala tentera yang pergi berperang walaupun dia duduk di rumah saja. Tapi dia yang persiapkan tali-tali, alat-alat senjata, dia persiapkan makanan, dia persiapkan kuda, dia persiapkan alatan ketenteraan, dia siapkan baju-baju peperangan. Bila dibantu, walaupun dia tak pergi, tapi dia dapat pahala juga. Jadi orang perempuan, kalau dia buat benda-benda ni pun, dia akan dapat pahala yang besar. Sebenarnya banyak ibadat. Bahkan saya berani cakap, ibadat yang orang perempuan boleh buat pada 10 akhir Ramadan adalah lebih banyak daripada apa yang dia tak boleh buat. Ibadat yang dia boleh buat sebenarnya lebih banyak daripada apa yang dia tak boleh buat. Kalau dia ada duit lebih, bersedekah. Sedekah bukan akan paling besar pahala dia. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti satu biji benih yang menumbuhkan 7 batang tangkai. Setiap satu tangkai ada 100 biji benih. Bayangkan 100 biji benih kali dengan 7 tangkai bersamaan 700 biji benih yang berasal daripada satu biji benih yang namanya infak fi sabilillah. Besar tu pahala infak. Jadi kalau kita nak dapat, sebab itu ulama-ulama anjurkan, malam-malam 10 akhir Ramadan ni banyaklah sedekah. Sedekah RM10 pun tak apa, RM5 pun tak apa, RM1 pun tak apa. Macam kita tiap-tiap hari kita peruntukkan. Kita ada RM10. Okey, malam ni kita tak dapat pergi masjid. Suami pergi masjid. Atau anak lelaki pergi masjid. Kata, bang, tolong wakilkan saya sedekah kat masjid. Dia pun sedekah. Hari ni RM1, esok RM1, lusa RM1. Sampai 10 hari, dia sedekah RM10. Tapi pahala dia dapat. Sebab yang tu dah dikira malam. Malam Lailatul Qadar ni bermula waktu maghrib dan Lailatul Qadar ni tamat pada waktu subuh. Macam itulah kefahaman dia. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Ada yang tanya tadi tentang berjemaah tadi kan. Kalau suami tu solat dekat rumah dengan anak-anak dengan isteri tu masih dapat ke pahala pahala apa berjemaah tu. Dapat. Kan dapat Dapat. juga kan. Hmm. Okey, Hmm. alhamdulillah. Um, dan yang terakhir aku saya tengok daripada Puan Syarifah ni, kalau solat maghrib, isyak, tarawih saja berjemaah tapi solat subuh tak berjemaah, macam mana Ustaz boleh dapat ke? Boleh dapat juga sebab setahu saya ada pandangan daripada, sama ada, saya lupa nama dia tapi saya pernah tulis di Facebook saya dahulu. Dia sebut man syahidal maghriba wal isya. Sesiapa yang melaksanakan solat maghrib dan isyak. Maknanya itu pun dua solat yang dilakukan pada waktu malam, sebab maghrib dah bermula malam, isyak adalah waktu malam, dan dia buat secara berjemaah. Yang tu pun sebenarnya faqad akhadha haddahu minha. Dia telah ambil habuan dia daripada Lailatul Qadar. Dia telah dapat habuan. Hadhun ni maksudnya habuan. Macam apa dia? Ialah hadhun ni habuan ataupun ganjaran.
man syahidal isya man syahidal maghriba wal isya faqad akhadha hadhahu minha. Ini apa yang saya hafal lah. Kalau saya silap dia betulkan balik. Sesiapa yang mengerjakan solat syahidah ni maksudnya menghadiri. Menghadiri itu maksudnya pergi masjid lah berjemaah ataupun buat berjemaah. Siapa yang menghadiri solat maghrib dan solat isyak, maka dia telah mendapat habuan dia daripada Lailatul Qadar. Bahkan kalau solat tarawih bersama imam, walaupun imam buat 8 rakaat campur 3 rakaat witir, dia buat sampai habis 11 rakaat, maka dia dapat ganjaran yang sama. Berdasarkan hadis, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah yang saya bacakan sebentar tadi. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Banyak persoalan yang dah terjawab Alhamdulillah daripada sesi perkongsian Ustaz tadi. Saya mohon maaf lah kalau ada soalan yang kita tertinggal ke dan sebagainya. Kita dah 11.45. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri yang terakhir My Tadabbur Time. InsyaAllah kita akan tadabbur surah Al-Qadar daripada perspektif tafsir An-Nabulsi bersama dengan Dr. Salihah Kaswari insyaAllah. Tahun-tahun sebelum ni kami dah buat tadabbur surah Al-Qadar ini. Tapi tahun ni sebab kita nak fokus kepada tafsir, ya, kita ambil satu tafsir, kita minta Ustazah Dr. Salihah kupas mengikut tafsir tersebutlah insya-Allah. Jadi moga-moga ada pertambahan ilmu kepada kita semua tentang tafsir surah Al-Qadar ni kan. Um, dan moga-moga penyampaian ustaz tadi pun alhamdulillah banyak membuka minda kita, dapat dapat kita manfaatkan ilmu yang ustaz dah kongsikan tadi. Dan yang penting adalah kita amalkan ilmu yang kita dapat 6 ni untuk kita imarahkan 10 akhir Ramadan, dan kalau boleh kita sampaikan kepada yang lain. Jika ada yang tulis nota, ada yang tulis nota pendek ke panjang ke kan, boleh share dekat Facebook, nanti boleh tag Mutiara Tadabbur, kita akan reshare semula dekat page. Moga-moga ramai lagi yang dapat manfaat insya-Allah. Nanti boleh follow Ustaz Fahmi Rusli, banyak perkongsian ustaz di Facebook dan sebagainya. Tulisan-tulisan ustaz pun memang sangat berilmiah, dan sangat-sangat baguslah, kita boleh follow dan kita boleh baca. Dan yang penting kita amalkanlah ilmu yang kita dah baca ataupun kita dapat tu kan insya-Allah. Okay, jazakumullah khairan. Kami jumputlah kepada semua para peserta untuk dapatkan e-book refleksi percuma oleh Mutiara Tadabbur. Alhamdulillah hari ini hari dah juzuk ke-18. Moga-moga refleksi yang dikongsikan dalam e-book tersebut membantu untuk kita tadabbur juzuk 18 pada hari ini. Satu hari satu refleksi pun okey dah kita baca dan kita boleh amalkan insya-Allah. Dan jemput juga jika ada yang nak berminat untuk dapatkan rakaman seminar tadabbur Al-Quran per juzuk, yang Mutiara Tadabbur anjurkan pada bulan Januari dan Februari sebagai persediaan Ramadan. Jika ada yang nak dapatkan, boleh dapatkan rakaman insya-Allah sebanyak 6 siri bersama dengan 4 orang asatizah insya-Allah. Dan jemput juga dapatkan buku Ustaz Fahmi 34 Seni Mencapai Kemustajaban Doa. Buku ni rasanya 2 tahun lepas dah saya miliki Ustaz kan. Tahun ni baru dapat jemput Ustaz, alhamdulillah. Okey. Okey, jazakumullah khairan kepada semua. Kita akan jumpa lagi pada hari Ahad ini bersama dengan Dr. Salihah Kaswari insya-Allah. Okay, jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih atas luang masa yang diberikan kepada kami. Banyak manfaat dapat daripada perkongsian Ustaz. Alhamdulillah. Kita tutup dulu program kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Ya, jazakallah khairan Ustaz dan semua para peserta.